Kisah Nasi Rebung. Tengok tahu. Makcik betul. Memang suka sia-sia. Puan-puan, kita apa pula ni? Entahlah, kita kan cuma kerja sambilan aja. Manalah kita tahu kan? Betul juga tu. Baiklah tu. Mana? Saya nak pergi siasat benda apa yang kita tengah buat sebenarnya ni. Mana boleh tahu? Apalah. Saya dah ditugaskan oleh Tuan Pengetua untuk buat siasatan dengan lebih terperinci. Jadi inilah masanya untuk saya cari sampai dapat semua bukti yang ada kat sini. Pakadap. Kalau tak silap, tu Raja Dokutake dan juga Hapozai tu. Baiklah tuanku, mari kita cuba senjata baru Istana Dokutake ni. Senjata baru yang dihasilkan dengan banyak oleh makcik-makcik yang datang untuk buat kerja sambilan. Sedia. Besarnya meriam tu. Memang betul lah Dokutake tengah buat senjata perang baru rupanya. Baiklah, dah sedia. Ya, silakan. Apa tak meletup pun? Suara tu siapa pula? Mereka datang ke sini tu. Lama habislah. Biar saya uruskan. Sembunyi, makcik. Siapa pula tu? Dah lama saya tunggu awak. Hapozai. Yamada Rikichi, lawan yang setaraf dengan saya. Saya bukan lawan setara dengan awak lah. Tak payahlah nak tanya lagi. Sedia. Tunggu dulu. Sinilah kalau berani. Atas pertolongan Rikichi, akhirnya saya dah selamat. Makcik kantin. Rantaro, Kirimaru, Shinbei. Kami akan tolong makcik kantin dengan percuma. Kirimaru, waktu macam ni janganlah cakap akan tolong dengan percuma pula. Baiklah, kami akan tolong tanpa bayaran. Sudahlah tu Kirimaru. Tak apalah ya. Mana boleh? Kamu semua dah nampak kan? Raja Istana Dokutake, Kinokojiro Takedaka. Rantaro. Baiklah, kalau macam ni. Apa kamu buat ni? Kamu bertiga tak apa-apa ke? Yamada Rikichi, bersedia ya? Awak tu yang kena bersiap sedia. Macam tu lah. Habis saya katalah dua ni. Kami katakan bakal jangan habis lah. Maafkan kami. Terpaksalah kita berlawan dekat luar, Rikichi. Memang itu yang saya nak. Kalau sini tak apalah. Nampaknya macam itulah. Baiklah. Tuan Hapozai, habislah kali ini ada masalah besar. Ada apa ni? Saya tengah sibuk lah. Raja Dokutake dah hilang, Tuan Hapozai. Apa dia? Itu memang masalah besar. Mari kita pergi. Yamada Rikichi. Apa dia? Saya nak minta tolong awak sebagai ninja yang hebat. Boleh tak awak tolong kami carikan Raja Dokutake? Saya minta tolong ni. Saya pula. Makcik kantin, makcik tak apa-apa. Apalah, makcik kuat lagi. Lagipun. Sedia? Ya! Raja Istana Dokutake, tolong cakap dengan jujur. Apa dia? Apa sebenarnya yang awak buat kat kuil tu? Cakap cepat. Saya tak boleh beritahu. Kalau tak nak bagi tahu, kami akan susahkan awak nanti, tahu? Kalau beritahu, kami yang susah. Makcik kantin, dia tak akan bagi tahu kita lah. Habis tu macam mana kita nak tahu ni? Dari tadi lagi, saya dengar mereka ni asyik panggil awak makcik kantin aja. Tadi awak ni ke makcik kantin sekolah ninja terkenal tu, ha? Saya lah. Kalau macam tu, saya ada cara untuk beritahu awak. Cara macam mana tu? Dalam hutan ni kan ada pokok-pokok buluh.
Dan sekarang ni musim rebung kan? Saya nak awak masakkan nasi rebung untuk saya. Boleh tak? Kalau itu caranya, bolehlah. Tuan Raja! Tuan Raja, mana tuanku dah pergi ni? Rindulah rumah saya. Rasa-rasanya tak ada kat sini. Apa? Sudahlah tu. Bau apa yang sedap pula ni, ya? Saya rasa ini bau nasi rebung lah. Baiklah, sekarang cuma tunggu mendidih aja. Meriam berpusing. Meriam berpusing tu apa dia? Ya maksudnya. Walaupun peluru tak boleh ditembak ke tempat yang jauh, tapi sasarannya boleh ditentukan. Senjata rahsia ni boleh cari musuh yang tersembunyi. Habis tu dah siap ke belum? Rasanya sudahlah kot. Teruslah macam ni. Oi, Makcik Kantin, Rantaro bertiga. Abang Rikici. Kami dah dengar cerita meriam berpusing dari Raja Dokutake itu tadi. Baiklah, kalau macam ni, serahkan pada saya saja. Awak semua larikan diri dari sini. Saya akan letupkan semua barang-barang senjata baru tu. Nak letupkan? Pergi lari dari sini, cepat. Baiklah. Hati-hati ya. Baiklah, saya akan pergi uruskan senjata baru tu. Tuanku Raja! Tuanku! Oh, Hapozai. Nasi rebung. Tak boleh. Ini saya punya lah. Kuil tu dah meletup. Kuil dan barang senjata baru tu dah hancur musnah dah semuanya, Tuan Raja. Kita kan boleh buat meriam tu lagi. Apa pun saya nak makan nasi rebung ni dulu, Hapozai. Iyalah. Disebabkan nasi rebung yang Makcik Kantin buat, makcik-makcik kerja sambilan dah dapat larikan diri. Baguslah macam tu. Dahlah tu, jom kita balik cepat. Baik, tak sabar saya nak makan nasi rebung. Tak sangka kita dapat bawa balik rebung sebanyak tu sebagai cenderahati.